Bayangkan tuan-tuan, dalam rakyat sedang sengsara, harga barang naik, hari-hari naik, kita dikejutkan dengan maklumat-maklumat dan fakta-fakta, malah kes-kes yang kita rasa memang membebankan rakyat tetapi menjijikkan. Anwar, kes fitnah pertama berlaku tahun 1998. Sekarang ini timbul pula fitnah kedua. Hari itu dia rogol pula. Dia liwat seorang mengali daripada Bangladesh ke Pakistan ke. Saya jumpa lah mengali menawai ni. Bulu dari kepala sampai ke kaki. Mengali tu umur 50 lebih lah. Anwar Ibrahim sanggup lewat mengali ni, tuan-tuan. Mengali ni kalau dia buang baju nampak macam buang. Tu pun Anwar lewat dia. Bercara, akhirnya Anwar 6 tahun kena, tuan-tuan. Walaupun fakta, kita bagi fakta macam-macam, mahkamah tolak semua, akhirnya dia mengikut 6 tahun. Tuan-tuan, jail yang Anwar masuk ni bukan macam kemunting ni, mereka kata segak lah sikit. Tetapi jail yang Anwar duduk di Sungai Buloh itu, ada blok-blok, dan Anwar ditahan di satu blok yang dia sorang-sorang dia, tuan-tuan. Orang lain tu ada lah dalam blok tu 300-400 orang, dia sorang-sorang dia. Bayangkan tuan-tuan, malam-malam yang bertemankan tikus, lipas, lain tak ada manusia, dia sorang-sorang. Penginayaan yang dia buat kat dia. Pasal apa? Pasal menentang rejim yang ada waktu itu, Dr. Mahathir. Baik, sekarang ni ulang balik pada umur 64 tahun. Ngali tu habislah balik dari Pakistan lah. Anwar ni pula liwat seorang pula umur 25 tahun. Tuan-tuan, saya aku umur banyak sangat lah, tapi nampaklah muda ni. Tapi 50 lebih lah. Tuan-tuan ingat senang nak lewat budak umur 25 tahun. Saya nak cerita, minta maaf kat kakak-kakak yang ada depan ni. Saya minta maaf. Pada sesi parlimen yang lalu, bulan April, saya pergi ambil duit kat jalan Turaman tu, dekat dengan budak pas tu ada belakang, ada bank, Maybank kan, jalan Raja Laut tu, tempat belakang tu, tempat tu banyak pondan bang, pondan banyak. Saya balik pada parlimen, berhenti tang tu nak pergi ambil duit dekat Maybank. Buat keluar kad masuk dompet, tengok lari pondan, bang, saya kata jahanam aku ini, jahanam dah. Saya pula dengan kot, dengan tie balik parlimen. Saya kata ada masalah apa? Ni bukan wakil rakyat ni lah. Saya kata wakil rakyat lah. Dia nak mendekat saya jauh sikit. Takut ada orang dekat kamar. Jahanam saya. Saya kata pasal apa ni? Waktu tu kes perbicaraan Anwar sedang berlaku. Dia kata, bang, dihabak saya orang. Pasal apa? Kami kalau tak buka pintu tak boleh masuk. Ni pintu depan ke, pintu tingkap ke, ada pintu mana pun tak boleh masuk. Maknanya tuan-tuan, mesej saya dapat, tuan-tuan boleh rogol seorang perempuan, tapi nak rogol pondan, tuan-tuan, bukan mainan. Takut pondan rogol kita. Pasal kita umur 64 tahun, tuan-tuan. Budak Saiful ni umur 25 tahun. Dia terkajang patah kepala ni. Saiful ni bukan pondan, jantan, tuan-tuan. Dia bukan lewat sekali, 9 kali, tuan-tuan. Lari Chelsea, tuan-tuan, lari. Tapi mahkamah sedang bicarakan sekarang. Walaupun kita ada bukti-bukti yang cukup, semua bukti, tapi mereka tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Tujuan mereka untuk memenjarakan dan hantar balik Anwar ke jail. Tujuannya yang tu. Saya berada dalam mahkamah, saya dengar, saya tahu lah, saya pergi setiap malam nak pergi mahkamah, saya dah tahu lah. Tujuan mereka ialah semata-mata untuk hantar balik Anwar ke penjara. Mereka tak ada cara, mereka cuba cari proses kok lah Anwar ada kes rasuah, tak ada. Ada kes Anwar dengan beli submarine ke apa, tak ada. Beli kapal terbang rasuah, tak ada. Ambil tanah orang, tak ada. Bagi saham ke adik-adik, tak ada. Tak ada. Ni tak ada nak buat macam mana? Tak ada, pergi ambil lah, mengali seorang hak umur 50 tahun, kata Anwar lewat kau ni. Lepas tu mengali seorang lari, tinggal seorang ni pula, ambil pula. Tuan-tuan, jijik, tuan-tuan. Macam mana kita nak cerita kat anak-anak kita ni, bahawa sebuah negara seperti Malaysia ni, yang Allah Ta'ala bagikan segala-galanya,
kita ada minyak, kita ada gas, kita ada laut yang baik, kita ada hutan, kita ada semuanya. Orang yang baik hidup satu padu. Tetapi kita terpaksa berhadapan dengan kes yang merapu bercerita. Sebab itu saya buat keluar dedahkan dalam video ini. Bagaimana mereka nak suruh saya sebut, ya, Anwar pula itu main dengan jantan, nak dengan perempuan pula. Mereka jemput saya, tengok video lucah. Sekali pandang saya tahu bahawa apa yang sedang berlaku itu salah satu konspirasi. Sebab itu saya pergi Thailand. Saya ubah. Saya kata kat Thailand ni, hamba boleh ubah tak wajah aku dari Johari Abdul ni jadi Piramli. Dia kata boleh? Bayanglah, kat free. Mereka pergi dalam 4 jam tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka saya sebiji. Malah mereka terlebih buat make up, jadi segak pula Piramli dah. Boleh buat. Dengan teknologi yang ada boleh buat. Tuan-tuan. Dan kita ada bukti yang cukup. Bagaimana malam kononnya kejadian. Anwar bermain dengan perempuan Cina ni. Dia kata perempuan Cina, saya akan nampak dia siap. Pada 21 hari bulan, Anwar ada di mahkamah. Balik pada mahkamah, dia duduk dengan anak bini dia di rumah, semua orang. Dan malam itu juga lah dikatakan Anwar keluar rumah dan buat hubungan seks dengan wanita ini. Anak bini dia kata, tak, Anwar ada rumah. Tak, dia kata tak. Apa yang apa cakap lain, tapi kami ada tip. Dan terbukti. Sampai hari ini, mereka tak boleh buktikan. Memang Anwar pergi tak boleh buktikan. Dan saya dedahkan, saya challenge mereka. Saya challenge. Oleh kerana saya challenge, hari ini keluar pula satu lagi. Kononnya Anwar dalam lift dengan SK. Tetapi tuan-tuan, kenapa tunggu 6 bulan daripada mula-mula pendedahan pertama, video tape pertama, baru keluar 3-4 hari ini? Berapa lama? 6 bulan. Takkanlah kalau hampa terror sangat dengan bantuan semua agensi yang ada. Sebab saya bekas juga kerjaan, tuan-tuan. Bekas pengarah Biro Tata Negara, jangan main-main saya. 6 bulan baru keluar video ni. Baru ni apa-apa Gomo buat 6 bulan. Itu pun silap lagi. Sebab apa? Video pertama tunjuk dalam hitam putih. Dalam tu ada SK pakai baju warna putih. Video yang keluar semalam ke 2 hari lalu, SK dengan kononnya Anwar Ibrahim masuk dalam lift pakai baju hitam. Takkanlah naik baju hitam sampai bilik jadi baju putih. Punya kantuinya. Yang keduanya, masuk lift dan waktu tutup. Di skrin ditunjukkan waktu lift ditutup ialah pukul 10.52 malam. Sedangkan tip yang pertama menunjukkan Anwar kononnya dalam adegan seks pukul 5.26 minit. Pukul 10.26 minit. Yang mana betul ni? Baru naik lift pukul 10.52, tiba-tiba duk main dah atas no? Pukul 10.26 minit. Naik lift dulu kan, main dulu kan? Tuan-tuan, benda-benda macam ni penipuan yang luar biasa. Tetapi cuma mereka nak kaburkan mata rakyat agar akhirnya rakyat lupa dua perkara. Ini tujuan mereka, tuan-tuan. Lupa bahawa sedang berlaku sekarang ini. Rakyat tak sebagai polis sedang berlaku. Saya tahu sebab saya bekas pegawai kerajaan. Harus ingat, saya bekas pegawai kerajaan dan saya punya hubungan dengan luar negara. Sebagai anak muda yang mendapat pendidikan luar negara, saya ada connection semua. Dan mereka beritahu saya di mana tempat. Saya tahu. Jadi kerjaan dengan tipu saya. Saya akan dedahkan semua ni. Di mana, siapa, tentera mana, askar mana, polis mana, saya tahu semua. Jangan tipu. Saya akan dedahkan insya-Allah satu hari. Yang kedua, mereka cuba bawa perhatian rakyat lari daripada keadaan sebenar. Apa dia? Harga barang yang makin hari makin naik. Sama ada kamu cikgu ke, kamu polis ke, kamu tentera ke, kamu khani ke, kamu kerja kelang ke, kamu rakyat biasa ke, bahawa kamu tidak terlepas dari harga. Harga-harga makin hari makin naik. Kecuali kamu UMNO. Kalau kamu UMNO, mungkin harga barang mau. Jadi kena bawakan UMNO, pergi supermarket, toke ya, saya orang UMNO, dia akan bagi barang harga murah lah kot. Jadi kalau sebut lain pada UMNO, harga mahal. Tuan-tuan,
harga barang yang menindas, mencengkam, harga barang yang memang tak boleh tahan lagi. Sebab itu tuan-tuan, inilah isu besar. Dan kerajaan mengambil keputusan untuk tidak mahu bicara tentang hal ini, tetapi menghabiskan masa untuk bawa cerita-cerita karut-marut seperti cerita kes liwat. Sebab itu tuan-tuan, masa tak cukup. Saya minta maaf. Kalau tuan-tuan nak tengoklah lagi di video saya cerita semua. Dan saya insyaAllah kalau dijemput lagi, bagilah masa sikit kat saya untuk saya cerita panjang lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada penganjur, kepada semua yang ada di sini, dan insyaAllah tuan-tuan pertahankanlah maruah kita bersama. Dan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, kita yakin dalam pilihan raya akan datang bukan saja kita dapat pertahankan negeri Pakatan, kita boleh ambil balik Perak, tetapi yang pasti kita akan ambil satu Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.